Assalamualaikum dan selamat datang semua. Hari ini kita ada perbualan yang sangat menarik, sangat real dan sangat dekat dengan hati usahawan-usahawan vending machine di luar sana. Saya, hos anda, dan hari ini kita bersama usahawan Nurclean sendiri, saudara Roni. Selamat datang Abang Roni. Waalaikumsalam. Terima kasih. Syok juga bila dapat peluang berkongsi macam ni. Moga ada manfaat untuk semua yang dengar. Confirm ada manfaat abang. Kita tahu ramai nampak sekarang vending sabun makin banyak, makin popular. Tapi tak semua yang mula tu bertahan lama. Jadi hari ni kita nak dengar sendiri macam mana perjalanan Abang Roni kenal Nurclean dan kenapa pilih jenama ni sampai berkembang dari 1 mesin ke 6 mesin. Tapi sebelum tu, apa khabar Abang Roni? Alhamdulillah, sihat. Bisnes pun okey, Alhamdulillah. Sebenarnya kalau nak cerita balik dari awal, saya ni dulu memang zero pasal vending sabun. Langsung tak tahu apa-apa. Saya cuma nampak peluang sebab orang perlukan sabun setiap hari kan. Keperluan harian, semua orang guna. Tapi masa tu saya pun sama macam orang lain juga. Fikir benda paling penting ialah harga murah. Oh, maksudnya masa mula-mula abang pun survey banyak jenama dulu? Ya, betul. Saya survey macam-macam jenama. Ada yang bancuh sendiri kat rumah. Ada yang jual murah sangat, ada yang promosi besar-besaran. Awal-awal memang nampak menarik sebab modal kecil dan margin nampak besar. Siapa tak nak kan? Tapi bila saya mula pasang mesin pertama tu, saya mula faham satu benda yang sangat penting. Bisnes vending ni bukan sekadar letak mesin dan tunggu duit masuk. Yang paling penting ialah konsistensi sabun, mesin tak buat hal dan support selepas jualan. Wah, 3 benda tu. Konsistensi, mesin, support. Jadi masa mesin pertama tu, apa cabaran paling besar yang abang hadapi? Cabaran paling besar masa tu, customer complain. Memang paling sakit kepala. Kadang sabun terlalu cair, kadang terlalu pekat sampai mesin tersumbat. Kadang bau berubah dari satu batch ke batch yang lain. Dan bila customer tak puas hati, dia bukan salahkan supplier sabun. Dia salahkan kita sebagai owner mesin tu. Jadi, nama kita yang rosak. Aduh, memang stres tu. Stres betul. Masa tu saya mula pening kepala. Saya terfikir, kalau setiap minggu aku kena fikir pasal sabun rosak, mesin problem, macam mana aku nak fokus berkembang? Itu yang buat saya sedar. Kena cari supplier yang betul-betul serius pasal kualiti. Dan dekat situlah abang mula kenal Nurclean. Ya, tepat sekali. Saya kenal Nurclean daripada seorang usahawan lain yang dah lama dalam bidang ni. Dia syorkan dan apa yang buat saya tertarik bukan sebab harga paling murah, tapi cara mereka explain pasal kualiti dan sistem support mereka. Yang paling buat saya terkesan, mereka tak terus cerita harga. Mereka tanya dulu, masalah abang sekarang apa? Masa tu saya rasa lain sikit. Sebab kebanyakan orang terus push jualan je. Tapi Nurclean cuba faham masalah usahawan vending dulu. Oh, menarik tu. Mereka approach secara konsultatif bukan sekadar nak jual. Tapi abang, mesti ada juga keraguan masa tu kan? Apa persoalan utama yang abang ada sebelum betul-betul yakin dengan Nurclean? Banyak sebenarnya. Kepala ni banyak soalan. Saya risau, betul ke kualiti dia konsisten? Mesin akan tahan ke kalau guna sabun dia? Customer suka ke? Berbaloi ke harga dia? Sebab dalam market ni memang banyak jenama. Dan customer pula selalu compare. Kalau kita letak harga tinggi sikit pun, customer dah mula tanya kenapa. Faham sangat. Persaingan memang ketat. Jadi, macam mana Nurclean jawab semua persoalan abang tu? Yang pertama, mereka educate saya. Bukan sekadar suruh beli. Mereka explain kenapa sabun kilang lebih stabil untuk vending machine. Bila formula konsisten, mesin kurang rosak, buih stabil, customer puas hati dan repeat customer jadi lebih tinggi. Itu dah satu nilai yang besar. Betul tu. Repeat customer tu emas dalam bisnes ni. Sangat betul. Yang kedua, mereka tunjuk value bukan sekadar harga. Mula-mula memang saya rasa mahal sikit berbanding jenama lain. Tapi bila saya kira balik dengan lebih teliti, kurang maintenance, kurang customer complain, kurang downtime mesin, kurang stres kepala. Rupa-rupanya lebih untung dalam jangka panjang. Itu yang ramai orang terlepas pandang. Ini penting ni abang. Maksudnya, pulangan bukan sekadar untung atas satu botol sabun je kan?
Betul sangat tu. Ramai usahawan baru tengok untung cepat, untung segera. Tapi saya belajar, bisnes vending ni menang dekat konsistensi. Kalau mesin selalu rosak sebab sabun tak sesuai, kalau customer tak nak repeat, kalau owner sendiri pening kepala setiap minggu, itu bukan bisnes yang stabil. Itu bisnes yang menyusahkan. Dengan Nurclean, saya rasa lebih tenang. Isi sabun, monitor mesin, collect sales. Fokus saya berubah daripada asyik repair problem kepada tambah mesin. Wah, mindset shift yang besar tu. Dan dari situ berkembang sampai mesin ke-6. Ya, Alhamdulillah. Mesin pertama tu banyak mengajar saya. Bila sistem dah stabil, saya tambah mesin kedua. Lepas tu ketiga, keempat, kelima, sampailah sekarang mesin ke-6. Setiap kali tambah mesin, saya makin confident. Sebab saya dah tahu sistem yang saya guna ni boleh dipercayai. Luar biasa. Tapi abang, perjalanan dari 1 ke 6 ni mesti ada cabaran-cabaran lain juga kan? Bukan semua smooth sailing je. Betul tu. Cabaran tetap ada. Isu lokasi, isu persaingan, isu maintenance mesin, macam-macam. Tapi yang saya syukuri sangat, saya tak keseorangan. Dalam ekosistem Nurclean, ada komuniti usahawan. Kalau ada masalah pasal mesin, setting, lokasi, marketing, customer complaint, ada orang yang boleh bantu. Ada yang dah lalui pengalaman sama dan boleh kongsi penyelesaian. Benda ni penting sangat sebenarnya. Community tu memang valuable sebab ramai yang masuk bisnes vending. Ingat pasang mesin terus kaya kan? Tu dia. Ramai ingat macam tu. Hakikatnya, bisnes vending pun macam bisnes lain. Ada learning curve, ada cabaran, ada masa susah. Tapi bila ada support system yang baik, kita tak rasa terkapai-kapai seorang-seorang. Itu bezanya ada dalam komuniti berbanding buat seorang-seorang. Bagus sangat tu. Abang, kalau nak compare secara langsung, apa beza paling ketara yang abang rasa sebelum dan selepas guna Nurclean? Senang saja jawapannya. Peace of mind. Ketenangan fikiran. Saya tak lagi pening pasal kualiti sabun yang berubah-ubah, mesin yang asyik tersumbat, customer komplain bau pelik atau supplier yang hilang bila ada masalah. Semuanya lebih teratur. Dan customer pun lebih yakin sebab kualiti konsisten. Bila customer puas hati, jualan jadi lebih stabil dan bisnes pun lebih sustainable. Peace of mind. Tu memang priceless untuk seorang usahawan. Abang, saya nak tanya soalan terakhir ni. Soalan yang confirm ramai pendengar nak tahu. Kalau ada orang baru yang nak mula bisnes vending sabun sekarang, apa nasihat paling penting daripada abang? Nasihat saya satu je. Jangan pilih semata-mata sebab harga murah. Tanya diri dulu. Produk ni konsisten tak? Sesuai tak untuk mesin? Ada support tak lepas beli? Brand ni akan bantu kita berkembang atau sekadar nak jual barang je? Sebab bisnes jangka panjang bukan tentang siapa paling murah, tapi siapa yang paling lama boleh bertahan dan jaga trust customer. Customer yang trust kita, dia akan balik semula. Itu yang buat bisnes kita hidup lama. Terlalu wisdom tu abang. Dan last kali, satu ayat untuk Nurclean daripada Abang Ronnie? Boleh? Saya nak cakap ini. Saya bukan cari sabun paling murah. Saya cari sistem yang buat saya boleh berkembang tanpa pening kepala. Dan itu yang saya jumpa dalam Nurclean. Tu je. Simple tapi real. Terbaik abang. Terima kasih banyak-banyak Abang Ronnie atas perkongsian yang sangat real, sangat jujur dan sangat bermakna hari ini. Perjalanan dari mesin pertama sampai mesin ke-6 bukan sekadar cerita bisnes. Ia cerita tentang pilihan yang tepat, tentang kepercayaan dan tentang sistem yang betul. Sama-sama. Saya harap pengalaman saya ni boleh jadi panduan untuk usahawan-usahawan lain di luar sana. Kalau ada yang nak tanya lebih lanjut, jangan segan ya. Betul tu. Dan untuk semua pendengar di luar sana, semoga perkongsian hari ini buka mata kita semua bahawa dalam bisnes vending, konsistensi, kualiti dan support after sales jauh lebih penting daripada sekadar harga murah. Kalau anda berminat nak tahu lebih lanjut tentang Nurclean, boleh check out mereka ya. Saya hos anda, terima kasih kerana sudi mendengar podcast hari ini. Sampai jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Semoga berjaya dalam bisnes masing-masing.